La yu'minu ahadukum, macam mana hadis tu yang menceritakan bahawa seorang itu tidak boleh untuk dia meninggalkan saudaranya lebih dari 3 hari. La yajuz ke macam hadis ni? La yahillu li ahadikum li ahadin ay yahjur akhahu fawqa salas atau kama qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Syekh Dr. Sarjavis membincangkan, saya tertarik dengan apa dia sebut. Dia kata, kita ni kadang-kadang kita memang tak suka pada seorang. Bukannya buat-buat, memang tengok tak suka. Meluat kan? Meluat. Mungkin perangai dia, kadang-kadang dia tak buat apa, kita tengok dia tak suka lah budak dia. Tapi walau bagaimanapun Allah tidak mentaklifkan kita untuk tak kena suka juga. Tak? Kalau kita tu memang dah kita tak suka, kita nak buat macam mana? Cuma yang diminta oleh Allah Ta'ala untuk tidak menunjukkan kebencian kita kepada dia. Dia datang, salam, kita salam. Tapi untuk saya buat kamu kawan karib, tidak lah contoh kan. Kerana al-arwah junudun mujannadah. Arwah ini, ruh-ruh ini adalah pasukan tentera yang saling bersama. Junudun mujannadah. Kalau mereka ni dekat, dia akan sama. Kalau boleh masuk, contoh Cak Ustaz Azrul, banyak sikit-sikit dia cerita kat saya. Abang Hairul ada masalah lah apa, dia akan sebut. Malu sekarang. Itulah hakikatnya. Jadi para itulah mati Allah SWT, kita tidak diminta oleh Allah Ta'ala untuk mencintai atau membenci seorang. Kerana benci dan cinta itu adalah benda yang bukan tindakan kita, tapi dia adalah anugerah Allah SWT. Tapi dia haramkan oleh Allah Ta'ala untuk kita menunjukkan kebencian kita. Tengok orang paling buat muka, itu yang diharamkan oleh Allah SWT. Dan insyaAllah dalam pusingan ketiga nanti saya akan menguraikan beberapa isu berkaitan dengan cerita ini. Dan para hadirin rahmati Allah SWT, saya nak tutup ucapan saya diminta untuk 15 minit. Saya nak sebut dengan satu hadis yang bagi saya sangat menarik dan mungkin orang tak perasan ini. Saya mula perasan kali ini ketika mana saya menterjemahkan hadis ini. Hadis ini dimuatkan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini dimuatkan dalam Sahih Bukhari. Yang mana hadis ini bagi saya, setelah saya ta'amul ketika saya terjemah, kemudian saya cuba keluarkan isi-isi penting, saya ambil dari kitab ni, kemudian saya cuba create apa kakak yang saya dapat dari dalam huraian ringkas. Saya terjumpa satu kaitan yang sangat menarik berkaitan dengan hadis ni, yang tak jumpa, saya belum jumpa lagi disebutkan oleh mana-mana kitab sebelum ni. Iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in atau kama qala al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman kamu melainkan setelah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi orang yang paling kamu cintai lebih daripada bapa dan juga ibu kamu sendiri, lebih daripada anak kamu sendiri, dan lebih daripada manusia seluruh. Yang saya nak sentuh belakang ucapannya, yang ucapan saya di pusingan yang kedua ini, bagaimana sebenarnya hadis ini begitu menarik. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Sayyidina Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik tinggal bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa tahun? 10 tahun. Dia ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Anas bin Malik berumur 20 tahun. Mula menjadi khadam kepada Rasulullah ketika beliau berumur 10 tahun. 10 tahun bersama dengan Nabi. So ketika Rasulullah wafat, umur Sayyidina Anas bin Malik adalah 20 tahun. Siapa ibu kepada Sayyidina Anas bin Malik? Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha wa radhaha. Siapa Ummu Sulaim? Ummu Sulaim adalah seorang wanita yang sanggup untuk menghadiahkan anaknya kepada Rasulullah. Ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah Al-Munawwarah, semua orang rasa gembira. Tala al-badru alaina min thaniyatil wada' wajib asyukru alaina ma da'a lillahi da'i. Ketika mana semua orang rasa gembira kerana kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, semua orang datang buat hadiah kepada Nabi, nak menunjukkan betapa kami hari ini adalah hari yang sangat gembira kerana sudah datang utusan Allah, Habibullah
rahmatan lil alamin ke Madinah. Semua orang datang buat hadiah. Ummu Sulaim wanita miskin, tidak ada sebarang harta. Apa yang dia buat? Bertemu dengan Rasulullah SAW dan membawa Sayyidina Anas bin Malik. Kata Rasulullah, ya Rasulullah, saya tak ada hadiah. Saya tidak ada sebarang hadiah. Saya tidak memiliki harta. Yang saya ada adalah Anas, anak saya. Ya Rasulullah, ambillah anak saya, hadiah dari saya kepada kamu, wahai Rasulullah. Akhirnya seorang ibu yang begitu mencintai Rasulullah SAW, tak ada harta lah. Oh miskin. Kalau kita lah, contoh kita mau kita balasan, saya tak ada apa nak bagi, maafkanlah ya, maafkan saya. Tetapi Ummu Sulaim tidak terfikir untuk mencari alasan. Padahal tak wajib membagi hadiah kepada Nabi lah. Nabi sampai-sampai tak ada turun ayat, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum rasulun fa'tihi khamsa gini atau sitta gini atau ayat syai'in min amwal. Tak ada pun ayat itu. Ataupun hadis Rasulullah tak ada pun yang mengatakan bahawa Rasulullah sampai ke Madinah kena bagi hadiah. Cuma para sahabat yatabadaruna fi izhari mahabbatihim lil Mustafa alaihi salatu wassalam, masing-masing membawa hadiah. Dan Ummu Sulaim lam yakhtur fi baliha an yabhas anil al-aqwal atau anil al-munasabah li ajli an la tu'tiya al-hadiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Rasulullah mengaku, saya tak ada hadiah Rasulullah, tapi untuk menunjukkan memang saya gembira betul dengan tangan kamu, hadza Anasun, ambillah ya Rasulullah untuk dia jadi khadam kepada kamu sampai bila-bila. Nampak tak? Anas bin Malik, ibunya begitu mencintai Rasulullah. Tiba-tiba Sayyidina Anas juga seorang yang begitu mencintai Rasulullah, tinggal bersama-sama dengan Rasulullah. Lantas beliau sendiri yang mendengar hadis yang membicarakan berkenaan dengan cinta Rasul alaihi salatu wassalam, yang mana cinta Rasul ini memang sangat hidup dan jiwa ibu kepada Sayyidina Anas, dan begitu hidup dan jiwa Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Apa yang boleh untuk kita simpulkan para hadirin rahmati Allah, kalau kita nak bincang terhadap isu cinta Allah yang tadi disebut oleh Ustaz Nazrul, hanya akan sampai melalui cinta kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW selama mana Anas bin Malik hidup bersama, menjadi khadam kepada Rasulullah. Khadam kepada Nabi bukan khadam kepada raja-raja. Raja-raja zalim kepada orang ni, tapi Nabi ni khadam kepada Nabi. Apa yang berlaku? Sayyidina Anas mengatakan, selama 10 tahun saya bersama dengan Rasulullah, tidak pernah apabila saya buat satu benda, Nabi kata, kenapa buat macam ni? Kenapa tak buat macam ni? Tidak pernah Rasulullah marah saya walau sekali. 10 tahun saya bakal jadi ayah, saya tak jangka saya akan mampu untuk tidak menegur anak saya kalau dia buat satu benda yang boleh tapi saya tak setuju. Saya tak sangka, saya tak tahu apakah saya akan jadi seperti, tak akan jadi. Tapi Rasulullah SAW bila dibuat oleh Sayyidina Anas satu perbuatan yang tidak salah, bahkan ketika itu masih kecil, kok ada kesilapan kecil-kecil begitu lah. Tapi bagaimana Rasulullah dalam masa 10 tahun menunjukkan betapa cintanya Nabi kepada Sayyidina Anas, dan betapa bahagianya Sayyidina Anas bin Malik bersama dengan Rasulullah SAW. Tidak ada satu perbuatan Sayyidina Anas yang ditegur oleh Rasulullah, menunjukkan juga bahawa Sayyidina Anas tidak melakukan maksiat. Daripada umur 10 tahun sampai 20 tahun, tidak ada satu perbuatan pun yang dia buat menyinggung kehendak Allah dan kehendak Rasulullah SAW. Ini para hadirin rahmati Allah SWT yang saya ingin kongsi kepada para hadirin rahmati Allah sepanjang ketika mana saya menerjemahkan hadis tersebut. Dan saya terfikir betapa begitu kuat ikatan hadis ini dengan orang yang meriwayatkan hadis ini, dengan ibu kepada orang yang meriwayatkan hadis ini, yang kesemuanya berputar kepada mencintai Allah dan juga mencintai Nabi SAW. Betul, tidak akan beriman seorang kalau dia tidak mencintai Rasulullah SAW. Cinta kita pada kekasih, maka kita nak kahwin dengan dia SAW. Ada something we want from her, so kita kahwin dengan dia. Cinta pada ayah sebab ayah kita belang kan? Cinta pada ibu sebab ibu kita jenuh mengandung kita. Dah masa kandung kita tanda perut mak kita contohnya. Tanyalah bakal Zajah Ustaz Nazrul, kalau ada macam nanti dia mengandung, tanyalah dia, jenuh baby lah perut dia tendang sana tendang sini, teriak kadang-kadang. Nak cerita bahawa kita cinta kepada ibu kita kerana ibu kita telah menjaga kita.
Tetapi bagaimana perasaan kawan kalau tidak ada jiwa kita untuk cinta dan sayang kepada Rasulullah yang telah mengeluarkan kita daripada kegelapan yang boleh mengundang kepada kita dihentak dan dibentak oleh Allah dalam neraka kelak. Orang ini mengeluarkan kita keluar daripada kegelapan ini untuk menerima akidah, lantas kita beroleh satu kemuliaan iaitu digelas oleh umat kepada Nabi SAW. Ayah kita sayang dia sebab dijaga kita. Tetapi Rasulullah bukan tak jaga dunia, sampai di akhirat kelak baginda akan menjaga kita. Dan baginda telah berusaha. Dan kalau kita tengok sebagaimana dikeluarkan nah hadis yang sahih, kau boleh tengok apabila Rasulullah di akhirat kelak semua Nabi-Nabi sebut nafsi, nafsi, tapi Rasulullah menyebut ummati, ummati. Ketika Rasulullah manusia pertama yang akan memasuki syurga kelak, apakah ketika Rasulullah masuk syurga Rasulullah turun doa syurga dari lain? Tidak. Kita kawan-kawan yang mungkin akan masuk syurga mereka awal akan still dalam syurga dan tak terfikir dah orang luar. Tapi Rasulullah keluar dari syurga untuk bertemu dengan umat baginda yang masih dalam neraka untuk memberikan syafaat kepada mereka. Bagaimana sikap Rasulullah SAW yang merupakan rahmatan lil alamin, yang telah menunjukkan betapa baginda walaupun telah merasakan kelebihan syurga, telah merasakan satu kelebihan syurga, tak sanggup untuk terus berada kelebihan tersebut, keluar untuk memberikan syafaat kepada umat baginda yang sedang meronta-ronta kesakitan dalam api neraka Allah SWT. Ketika semua para nabi dan para rasul memiliki doa yang mustajab, yang kalau dipohon akan terus dapat, semua nabi-nabi menggunakan doa tersebut untuk menghancurkan umat, untuk menyelamatkan diri mereka ketika mereka menghadapi satu tentangan yang begitu dahsyat. Tiba-tiba Rasulullah tidak menggunakan doa ini, sebaliknya menggunakan doa ini untuk kita di akhirat kelak, untuk memberikan syafaat kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Bicara tentang cinta, itu bicara yang mampu untuk kita mengenalkan kembali. Kalau kita cinta pada kekasih, cinta pada manusia, sebenarnya kita terlupa ada satu orang yang sangat memberikan manfaat, memberikan pengorbanan cinta kepada kita lebih bersegala. Itulah Al-Habibul Mustafa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi tahirin. Manusia yang telah aku qali hadza wa astaghfirullah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masih diberikan kepada Abang Ustaz Amirul menceritakan kepada kita bagaimana perasaan cinta Rasulullah SAW terhadap umatnya. Bagaimana Rasulullah SAW terlampau sayang kepada umat, yang mana beliau dah dapat syurga pun masih lagi mengingat umat. Malangnya kita umat Islam pada hari ini yang mengaku Allah dan Rasulullah SAW sebagai Rasul kita, sebagai Allah sebagai Tuhan kita, disebutkan nama Rasulullah SAW, nak berselawat pun kita tidak ada rasa berkenan. Bagaimanalah kita bandingkanlah sahabat-sahabat cinta kita dengan cinta Rasul, bandingkan cinta kita dengan cinta sahabat-sahabat di zaman Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita melihat di zaman Rasulullah SAW, cinta sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu pihak ilmu terhadap Rasulullah SAW, sehingga sanggup mendirikan kemah-kemah kecil di sekeliling rumah Rasulullah SAW, sehingga mereka ini digelarkan oleh Nabi sebagai Ashabus Suffah. Golongan ini, golongan yang mana daripada buat rumah kecil-kecil di keliling rumah Nabi Muhammad SAW. Tujuan apa sahabat-sahabat? Kerana untuk mengaji, kerana untuk menuntut ilmu daripada Rasulullah SAW. Inilah cinta mereka yang Rasulullah SAW terapkan ke dalam diri sahabat-sahabat. Dan mereka yang cinta terhadap Allah, cinta terhadap Rasul, cinta terhadap ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana mereka memikirkan, kalau mereka tidak menyayangi, tidak mencintai ilmu, tidak mewarisi ilmu daripada Rasulullah SAW, bagaimana kita pada hari ini untuk mengganut agama Allah Subhanahu Wa Taala? Di malangnya pada hari ini kita tak tahu cinta kita ini ada satu perkara yang penting. Kita hanya melihat cinta itu cinta kepada manusia, cinta sesama harta, cinta kepada makhluk dan sebagainya, tapi kita lupa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengetahui cara bagaimana kita untuk melahirkan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana untuk kita melahirkan cinta kita kepada Rasulullah SAW, untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan ini saya menjemput kepada Al-Fadil Ustaz, para ahli panel yang pertama kita, untuk menghuraikan cara ataupun kaedah untuk membuktikan, untuk melahirkan rasa cinta kita terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita meneguhkan agama Allah Subhanahu Wa Taala agar dapat diwarisi oleh golongan anak cucu kita kelak. Falyatafadhal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih majlis dan seluruh rakan ahli panel. Masa pun dah nak pukul 10 jadi saya pun terpaksa ringkaskan ucapan saya pada hari ini. Dan di antara rasa cinta sesama ahli panel ni, walaupun ambil masa dia, dia senyum je. Dan dia bercakap sikit je, sebab isat kepada kawan-kawan dia lain untuk bercakap banyak. Jadi saya nak tunjukkan rasa cinta saya lah kepada kedua ahli panel ni. Sama saya bercakap sikit je, isat kepada mereka, bagi mereka lah untuk bercakap banyak. Dan saya rasa mereka lebih hadim daripada saya untuk bercakap banyak. Sahabat-sahabat sekalian, bagaimanakah rasa untuk kita melahirkan rasa cinta, dan bagaimanakah kita nak pastikan kita mampu untuk bertadhiyah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ulama sebut tadhiyah ni dengan 4 perkara. Bazlul mal wal nafsi wal waqti wal hayat kulliyah. Kita bertadhiyah dengan harta kita, kita bertadhiyah dengan diri kita, kita mengorbankan waktu kita, dan kita mengorbankan kehidupan kita seharian. Taraf korban kehidupan seharian ni tak ramai boleh Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar apabila sebuah peperangan, Nabi minta semua kaum muslimin untuk sedekah. Baginda tidak meninggalkan apa-apa melainkan Allah wa Rasulullah. Bagaimana? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala amat memuji para sahabat, dan Nabi sendiri amat memuji Sayyidina Abu Bakar sehingga dikatakan, kalaulah ditimbang iman Abu Bakar dan iman umatku, nescaya lalu jihad kifati iman di Abu Bakar. Nescaya akan lebih beratlah iman Sayyidina Abu Bakar, cintanya kepada Islam dan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, bagaimanakah rasa kita melahirkan rasa cinta dan kita nak bertahiyah? Hasil pada rasa cinta inilah kita mampu untuk berkorban. Dia ada kaitan di antara kedua-duanya. Perkara ini diulas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Hujurat yang mengisahkan pada suatu ketika dulu, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Apabila datangnya Al-A'rab yang disebut oleh mufassirin Bani Asad kepada Nabi Muhammad SAW, mereka berkata amanna, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membalas balik, kamu tidak beriman lagi, tapi kamu hanya berislam saja, aslamna. Sebab apa? Sebab bila Nabi Muhammad SAW mewajibkan kepada mereka untuk berjihad, mereka lari meninggalkan Nabi. Cinta boleh sama-sama cakap kat mulut, saya cinta kamu, saya sayang kamu, saya ini kamu, saya itu kamu. Tapi bila nak melahirkan rasa cinta untuk berkorban, mereka gagal. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Bani Asad, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat suci Al-Quran ini, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sebab apa? Sebab mereka tak berani untuk berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sambung lagi dalam ayat seterusnya, innamal mu'minun. Bagaimanakah sifat mukmin yang sebenar? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang mukmin yang sebenar yang mencapai taraf as-siddiq, yang sebagaimana Sayyidina Abu Bakar ni dikenal payah nak bertaraf. Bukan sekadar beriman kepada Allah dan Rasul, tetapi mereka tidak pernah ada rasa ragu dalam hati mereka, dan mereka berjihad, bertadhiyah, berkorban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita nak lihat seseorang itu cinta ataupun tidak? Tengok sejauh mana dia sanggup berkorban. Itu mak kita sayang, cinta kepada kita beza dengan ayah kita sayang kepada ayah kita sayang kepada kita. Dan kita boleh tengok bagaimana kita boleh test cintanya mak kita kepada kita dengan cinta orang lain kepada kita. Sebab tu orang kata mak ayah ni tak boleh ditukar ganti awet ni boleh tukar tiap-tiap hari. Boleh bidang tangan Ustaz Nazrul ni sekali picit kan, datang turun awet kat belakang kan. Tapi mak ayah tak boleh tukar. Dia style yang ada tengok seorang BM, seorang Pakatan Rakyat ni kan, merah seorang, hijau seorang, saya nak tengok sokong mana siapa saya sokong tu boleh majoriti 2-3. Setakat ni dia fikir ni nak sokong saya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, nak melahirkan rasa cinta, kena pertama sekali sanggup berkorban. Kena nak sanggup berkorban macam mana? Kena ada rasa keimanan kepada Allah SWT paling tinggi. Seperti mana yang ayat Quran sebut innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Itu yang pertama. Nak berkorban, nak melahirkan rasa cinta, kena beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar keimanan. Bagaimana kita nak beriman, itu saya rasa semua dah tahulah. Bagaimanakah nak menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Ahli Sunnah wal Jamaah kata al-iman ni akhassu min al-Islam.
Imannya lebih khusus daripada Islam dan imannya lebih tinggi martabat daripada Islam. Dan ini kita boleh tengok dalam hadis yang Jibril datang tanya kepada Nabi, "Mal Islam wa mal iman ila akhirih." Perbezaan di antara al-iman dengan al-Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, nak melahirkan rasa cinta, kita kena yakinlah. Sebagaimana mak ayah kita ada rasa kasih sayang dan kesian belas, syafaqah kepada kita, begitu juga kita kena ada rasa kasih sayang dan yakin kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nak melahirkan rasa cinta. Contohnya hari ini kita, bagi saya lah, mungkinlah pada hari ini kita tak adalah nak cerita sampai marilah semua kaum muslimin pada hari ini kita turun berjihad pergi buat demonstrasi kat mana-mana ke, kat kedutaan Israel, tak ada macam tu mungkin kita tak pergi ke arah itu lagi. Tapi saya nak sempitkan konteks bagaimana kita nak menjaga Islam sekarang dengan kita menjaga kesatuan kita dan kita buat kerja-kerja kebajikan dan juga untuk kita menyatukan ahli kita. Bagi saya ini adalah di antara salah satu cara untuk kita menjaga Islam. Sebab kalaulah tak ada kesatuan, tak ada persatuan, tak ada jemaah yang jaga, tak ada sesiapa orang yang tengok kita, nescaya kita akan bertaburan, tak akan mampu. Dan kita pada masa tu kita intimak mungkin kepada orang tertentu, mungkin intimak kepada bangsa kita, mungkin intimak kepada negeri kita. Tetapi kalau ada jemaah, ada persatuan, ada benda yang mengawal kita, kita mampu untuk duduk bersama dan kita mampu untuk berbincang bersama. Sebab itulah ulama kata, inna wilayatan nas min a'zami wajibati din. Sesungguhnya mentadbir urusan manusia ini di antara sebesar-besar kewajipan agama. Sebab itulah Nabi Muhammad apabila wafat sallallahu alaihi wasallam, para sahabat pada masa itu tidak bersegera untuk menyimpan mayat baginda, tetapi berbincang lebih awal lagi untuk melantik siapakah kepimpinan. Ulama kena dalil ni kenapakah mentadbir urusan manusia ini lebih besar. Hatta kekasih mati pun tetapi ditinggalkan kekasih kerana urusan agama. Kerana nak mentadbir urusan manusia. Sebab tu saya rasa pelik sangat kalau orang belajar agama ni tak suka kepada orang mentadbir. Sedangkan mentadbir urusan manusia ini di antara sebesar-besar kewajipan agama, dan para sahabat telah menunjukkan contoh yang terbaik apabila mentakdimkan, mendahulukan urusan untuk melantik pemimpin daripada menyimpan mayat Nabi Muhammad SAW, walaupun baginda adalah kekasih yang paling tinggi bagi mereka. Jadi saya pelik pada hari ini macam mana orang belajar agama boleh memusuhi orang yang cuba nak buat persatuan, orang yang cuba nak menjaga kita. Sebab itu di antara kewajipan yang paling besar bagi saya. Kita nak belajar kita saja, kita nak kahwin kita saja, anak kita. Kita nak makan perut kita kenyang, tapi mentadbir urusan manusia, kalau gagal mentadbir, semua orang khalal. Tak mampu tak mampu untuk kita al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Tak mampu untuk kita menegakkan syariat Islam, tak mampu untuk kita buat macam-macam. Sebab itu Islam tak cukup sekadar dengan dakwah saja. Islam ada dakwah, Islam ada jihad, Islam ada taklim, dan Islam ada macam-macam lagi. Dan Islam itu syumul tak tumpu pada aspek tertentu saja. Semua kena ambil. Jadi sahabat-sahabat sekalian, itu yang kedua yang saya nak sebut. Dan dalam ayat lain yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sebut macam mana nak melahirkan rasa cinta dan sanggup bertauhid, kena ada semangat istiqamah. Kalau di dalam bercinta pun orang yang beristiqamah nilai cuba banding dua individu, seorang mati suami tapi tak kahwin sampai nanti. Sebab apa? Sebab dia istiqamah, sayang kepada suami dia. Sebab dia sebut, saya tak akan kahwin dengan siapa-siapa melainkan saya akan kahwin dengan suami saya dalam syurga nanti. Tapi ada seorang tu perempuan mati, orang takdir tinggal sehingga ada berbagai-bagai lelaki. Lain bukan nak kata dia tak istiqamah dalam cinta dia, tapi nak kata manusia pun kalau buat sesuatu dan kerana seseorang dan dia beristiqamah, memang kita tengok dia lebih hebat. Mati suami tak ada apa pun kalau dia nak kahwin dengan orang lain, tapi sayang kepada suami sehingga kata saya tak akan kahwin dengan siapa-siapa sehingga saya kahwin dengan suami saya dalam syurga. Macam Ummahatul Mukminin sekarang haram bagi sesiapa pun untuk berkahwin dengan Ummahatul Mukminin kerana sayang mereka kepada Nabi Muhammad SAW, tidak boleh tukar lagi. Beza antara dua orang perempuan, begitu juga lelaki yang ada satu bini dengan ada 4 bini. Ni poin yang aku suka ni. Seorang lelaki yang ada satu bini dengan seorang lelaki ada 2 ke 3, 4, tak sama kasih sayang kepada isteri dia. Begitulah kita apabila sayang kepada Allah, dan antara benda yang kita nak melahirkan rasa sayang kepada Allah dengan menunjukkan rasa istiqamah dalam membuat kerja. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Nak boleh istiqamah ni cukup payah tak semua orang dapat. Para sahabat dulu ilmu tak banyak,
tapi iman mendalam dan rasa kecintaan dan beristiqamah dalam beramal. Tak belajar banyak-banyak, baca ayat Quran sikit tafsir terus beramal kita hari ni kan boleh semua nak belajar, tapi semua tak buat. Itu yang pelik. Semua nak belajar tak apalah, tapi semua tak buat, itu yang salah. Jadi 3 benda ni yang saya nak sentuh istiqamah, rasa kasih sayang, rasa ikhlas dan juga berjihad kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara rasa kita nak melahirkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara cara untuk kita bertadhiyah kepada Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Fakri kerana sudi menceritakan kepada kita bagaimana cara-cara untuk kita menambahkan ataupun untuk memastikan cinta kita ini hanyalah ataupun lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita korek istri balik jari kita melihat balik amalan-amalan kita. Adakah amalan yang dilakukan pada hari ini menunjukkan kita ini cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada perkara-perkara akhirat ini. InsyaAllah dah tamat pusingan yang kedua. InsyaAllah kita akan meneruskan lagi forum kita pada malam ini dengan tajuk satu korban cinta, satu tuntutan dalam Islam, untuk masuk di pusingan yang ketiga. InsyaAllah. Kalau kita melihat zaman Rasulullah SAW, bagaimana para sahabat yang datang untuk mengaji, untuk belajar ilmu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga diceritakan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bagaimana golongan-golongan ini apabila mereka sembahyang, tiba-tiba ada seorang pada sahabat jatuh dengan sembahyang ni. Golongan-golongan yang nak mengaji, yang cinta kepada Rasulullah SAW, yang mana menerima pendidikan daripada Rasulullah SAW. Kita hari sembang je, taruhlah kita dalam taruhlah ni tak ada solusi dan sebagainya, tapi kita apa pun tak faham. Ini masalah. Tengok bagaimana Rasulullah itu mendidik, latih para sahabat supaya mereka ini menjadi golongan-golongan yang cinta kepada ilmu, cinta kepada agama dan sebagainya. Kembali kepada hadis cerita tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirmizi tadi. Mafhumnya tukang begitu. Dia orang sembahyang, dia tiba-tiba jatuh seorang sahabat ini, berdepuk jatuh. Golongan-golongan jatuh dalam berdepuk, boleh bunyi kan. Dan apabila jatuh pula orang tanya, kenapa jatuh? Dia kata aku ni lapar ni. Lapar sebab apa? Sebab tak makan. Lapar mula sebab tak makan. Ada lapar sebab makan banyak. Itu bagi kenyang. Lapar, tahan makan kerana nak mengaji. Ini semua kerana dia akan cinta kepada ilmu. Kemudian angkat baju, tunjuk baju. Angkat baju tunjuk perut lah kan. Angkat baju tunjuk muka. Angkat baju tunjuk, tengok ada batu setutui. Nak cerita tahan lapar ini, nak mengaji. Dia pasal sampai jatuh sembahyang. Sahabat kali kata perkara ni biasa dah, bila kami mengaji jatuh dah tu biasa dah, benda normal. Habaq kat Nabi, habaq kat Rasulullah SAW. Dan Nabi pula angkat farafa'na an hajaran. Dan Nabi angkat pula ada 2 ketui batu atas perut. Nabi ikat 2 ketui batu sahabat-sahabat. Nabi diajak pada sahabat-sahabat dia korban, sanggup buat macam ni, tahan lapar dan sebagainya untuk mengaji, tapi Rasulullah SAW sendiri buat lebih teruk lagi. Adapun lebih hebat lagi pengorbanan Rasulullah SAW. Sampai jatuh pingsan dan sebagainya. Jadi soalan yang kita nak cuba kaitkan pada hari ini, kita lihat pula apa yang berlaku di dalam negara-negara Islam dan negara-negara yang menghadapi perangan dengan orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Ada sebahagian daripada golongan umat Islam pada hari yang berani mati, sanggup bunuh diri. Dikatakan mereka ini cinta kepada Allah, sanggup mengorbankan harta, nyawa dan sebagainya. Jadi kita nak tengok, kita nak bincang pada hari ini, adakah golongan-golongan yang cuba ataupun berani mati dah bunuh diri kerana bom tak maaf bukan Nasrani, digolong juga sebagai golongan yang cinta kepada Allah. Ataupun bagaimana mengikut pendapat ulama-ulama mujtahid untuk mengupas ataupun mengulas jawapan ini. Jadi dengan ini anda mempersilakan kepada Ustaz Nazrul untuk menjelaskan lagi mengenai bom ni. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Fadil MC kita. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berkenaan dengan pengeboman dan mati, istishhad, masalah talabus syahadah dengan cara yang berbeza, tidak pernah berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mana meletakkan bom pada badan, kemudian masuk ke kawasan musuh, kemudian meletupkan badan dengan mengurangkan jumlah tentera, tapi banyakkan korban di kalangan orang yang lawan. Sebab nama Allah Subhanahu Wa Taala sekalian bercerita buat istishhad ni, cerita buat syahid, cerita buat syahadah.
Kalau buka dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, banyak fadilat yang diceritakan berkenaan dengan orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu cukup tinggi dia punya martabat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala sebut dalam Al-Quran, "Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun." Bahkan mereka hidup di sisi Allah Taala dan diberi rezeki. Sebagian para ulama mengatakan bahawa rezeki tadi diberikan dengan diberi makanan, diberi pakaian dan juga tempat tinggal di dalam kubur tadi. Tapi kalau kita korek kubur tengok tak ada apa pula. Kalau kita tengok tak ada apa pun, mana ada rumah, mana makanan, nasi, tak ada api pun. Kira dengan alam kita. Tak boleh kita nak biasakan dengan alam kita. Baik. Kalau cerita berkenaan dengan syahadah, semua orang semangat nak syahadah. Semua orang semangat nak jihad. Setelah buat kahwin, semangat semua jaga. Dan bulan lebih kurang. Jadi waktu kita cerita tu, masa tu kita semangat. Ya? Jadi macam kita ni, orang-orang yang tak kahwin lagi ni, saya sekarang diapik oleh orang tadi. Tak ada suara pesan tadi. Dan saya lepas ni, sana dulu kena duduk tengah dia. Diapik oleh orang kahwin tu orang. Ustaz Fakri, Ustaz Sairul. Bapa yang Ustaz Fakri kata tadi, istiqamah. Kahwin ni dia tengok beza orang bini seorang dengan bini empat ni beza dia. Mak dia kahwin tak? Dan buh Sairul pak. Yang betul lah Sairul. Sairul kata makruh. Indah Syafi'iyah makruh kalau kahwin lebih daripada 3. Lebih daripada 3. Lebih daripada seorang. Lebih daripada seorang makruh dia kata. Bukan dia kata ulama Syafi'i menyebutkan dalam kitab bahawa kalau ni makruh. Makruh lah sebab dia dah kahwin lah. Jadi kita tak kahwin ni, ikut suka kita lah. Kita orang pun. Jadi insyaAllah cinta pada yang satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lepas nama Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, berkenaan dengan istishhad, benda yang dibincangkan oleh para ulama dengan cukup mendalam. Dan saya tertarik dengan satu kitab yang saya ambil pada Ustaz Airul sendiri, daripada PDF. Kitab daripada Syekh Nawaf, salah seorang bahis dalam risalah magister yang ditulis berkenaan dengan al-istishhad fi mizan syar'i. So dalam mizan syarah berkenaan dengan al-istishhad. Benda ni benda tidak pernah berlaku pada zaman dahulu, tapi berlaku pada zaman sekarang. Ini juga disebutkan dengan perkara yang mu'asirah, perkara yang baru berlaku. Sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau kita tengok segi hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari telah meletakkan satu bab, bab tamanni asy-syahadah. Bab mengharapkan untuk mati. Mengharapkan untuk mati syahid. Dan kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membahaskan berkenaan dengan tajuk pada bab ini. Kerana bab dalam Sahih Bukhari diletakkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Maka dia mengatakan bahawa perkara ini cukup matlub inda syar'i untuk kita minta syahid ataupun kita pergi untuk menuju kepada syahid. Ada dua permasalahan yang berlaku dalam permasalahan istishhad, infijar, pengeboman berani mati yang berlaku di Palestin. Khususnya saya bahaskan ini lebih pada bumi Palestin. Tidak mau saya bahaskan di bumi-bumi yang ada selain pada Palestin. Di Amerika ada meletup badan kat Amerika. Kalau pergi Pentagon tak apa. Masuk kat dalam mereka meletup tak apa. Tapi kalau kata duduk di Indonesia, masuk dalam hotel pergi meletup. Nanti kita akan bincangkan satu persatu apa hukum dalam masalah ini. Sebab nama Allah Subhanahu wa taala sekalian, ada dua permasalahan yang berlaku. Yang pertama, adakah pengeboman berani mati ini seumpama orang yang bunuh diri? Sebab dia tidak dibunuh, tapi dia membunuh diri dia sendiri. Masuk ke dalam kawasan musuh dan meletupkan diri dengan bom yang telah diletak pada badan dia, kemudian dia tekan ke mana-mana dia nak tekan, itu bom meletup. Yang kedua permasalahan yang berlaku, apa yang dibincangkan, kadang-kadang membunuh orang yang tidak bersalah. Bunuh budak-budak, orang tua-tua, kanak-kanak budak sama orang perempuan yang tidak bersalah. Contoh yang berlaku. Naik atas bah, bom meletup. Dan seperti mana cerita, ada cerita Mak Sadeh, tak ingat dulu kan. Cerita berkenaan dengan teroris ni. Sebab mati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini diletakkan dalam pemikiran sekarang yang pengeboman berani mati di Palestin semua ni adalah perkara yang mukhalif dengan syar'i. Ada orang kata sedemikian. Malah diminta kepada Syekh Said Tantawi, Syekhul Azhar, oleh sebahagian daripada orang Yahudi yang berada di bumi Yahudi, meminta untuk Syekh Tantawi keluarkan hukum daripada Al-Azhar berkenaan dengan pengeboman berani mati. Seolah nak mengharamkan perkara tersebut. Apa kata Syekh Tantawi? Kenapa aku nak mengharamkan perkara yang dibolehkan oleh syara? Nampak? Kenapa aku nak mengharamkan perkara yang dibolehkan oleh syara? Malah mereka telah meletakkan diri mereka tadi sebagai isar kepada umat Islam yang lain. Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menyebutkan
bahawa ini adalah ithar, seperti mana disebutkan oleh Imam Syatibi dalam Muwafaqah. Bahawa juga nauk minal ithar. Maksudnya melebihkan diri dia berbanding dengan kawan-kawan yang lain. Lebih baik aku terbunuh berbanding kawan aku yang lain terbunuh, untuk aku masuk dan kemudian aku letupkan diri aku. Seorang saja aku mati di kalangan umat Islam, tapi berpuluh orang lagi akan mati di kalangan golongan Yahudi. Sebab nanti Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, peristiwa demi peristiwa berlaku berkenaan dengan istishhad. Berlaku di Somalia, di Sudan pada tahun 1983, 1982. Berlaku di Filipina. Sahabat-sahabat kita di Filipina ketika mana mereka masuk ke Filipina ketika tersebut, dan mereka juga melakukan infijar kepada tentera mereka. Dan banyak lagi kisah-kisah yang berlaku yang disebutkan oleh Syekh Nawaf dalam kitab tersebut. Disebutkan kisah-kisah yang berlaku. Tidak disebutkan di Palestin sahaja, disebutkan juga di negara-negara lain yang melibatkan orang kafir harbi. Sebab mati Allah, sebelum kita bincangkan masalah ini, kita tengok dulu, adakah benar mati syahid seperti ini? Mati dengan pengobam berani mati ini adakah termasuk di kalangan orang yang membunuh diri? Bunuh diri dalam bahasa Arab dipanggil al-intihar. Al-intihar, intihar. Maksudnya membunuh diri. Adakah kita boleh letakkan al-istishhad bimakna al-intihar? Sebab tu sekarang ni kita tengok balik. Salah faham istilah menyebabkan orang akan meletakkan satu bukan pada tempatnya. Orang meletakkan orang mati syahid seumpama bunuh diri, sedangkan mereka tidak mengetahui makna bunuh diri yang sebenar. Kata para ulama, fuqaha meletakkan makna bunuh diri adalah orang yang menamatkan hidupnya kerana gharadid dunia, kerana gharad dunia. Kerana ada hal dunia yang berlaku. Ima kematian orang yang disayangi, buat cinta. Faqdul mahbub. Faqdul mahbub juga termasuk. Lepas tu dia bunuh diri, terjun bangunan. Itu termasuk orang yang bunuh diri. Tidak puas hati dengan perniagaan, bunuh diri. Maka ini semua termasuk dengan bunuh diri. Bunuh diri ada dua. Ima dia membunuh diri dia sendiri, ima dia menyebabkan orang lain bunuh diri. Dengan cara bagaimana? Duduk kat tepi dia kereta api lalu terjun. Senang, tak payah. Nampak kereta lalu, nampak kereta laju sikit, dia pelintas jalan. Bunuh diri. Juga dikira sebagai bunuh diri. Ini semua termasuk dalam bunuh diri. La khilafa bainal ulama. Ulama tidak ada khilaf dalam masalah bunuh diri. Semuanya mengatakan perkara ini haram. Perkara ini haram. Tapi kalau kita tengok dalam masalah asy-syahadah, apa maksud syahadah? Syahadah istilah para fuqaha menyebutkan bahawa syahadah adalah tamanni bil maut li'a'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk meninggikan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Baik, cuma permasalahan yang berlaku. Yang dibincangkan oleh ulama sekarang ni, dia dibunuh. Kalau dia membunuh diri dia pula, adakah ada nas syarak yang meletakkan bahawa perkara ini berlaku? Sebab mati Allah disebutkan dalam hadis-hadis yang cukup banyak oleh para ulama mengatakan bahawa istishhad telah berlaku sejak pada zaman Nabi SAW. Malah Nabi SAW sendiri pernah melakukan istishhad ketika mana peperangan Uhud, ketika para sahabat telah lari, bukan lari, berinfirar, maksudnya patah balik ke belakang sebabkan ziham yang terlalu kuat daripada golongan kufar. Maka Nabi SAW adalah orang yang pertama keluar ke depan seorang-seorang dia naik baral, bukannya naik unta, bukannya naik kuda, naik baral. Baral terkenal sebagai binatang yang tidak boleh masuk peperangan. Baral kalau masuk peperangan jadi gila. Dia tengok nampak darah dia jadi pening. Darah banyak, tapi cakap Arab lah. Macam tu. Tapi baral bila duduk dengan Nabi, maka dia juga mengambil keberanian Nabi SAW. Nampak hebat baginda SAW, bukan keberanian pada diri dia saja, masuk pada baral tu sekali. Masuk pada baral dan naik baral tadi lari dan paling laju, lebih laju daripada unta, lebih laju daripada kuda. Baral Nabi SAW. Maka ketika sebut ini antara nok infijar yang pertama, bukan infijar lah, maksud istishhad yang pertama. Nanti meletakkan diri pada tempat yang bahaya, maka tidak boleh. Sayyidina Bara' ibni Malik pada ketika mana peperangan Yamamah, berperang di antara Musailamah al-Kadzdzab, la'anatullah alaih, dan di peperangan dengan golongan muslimin. Sayyidina Bara' ibni Malik meminta kepada golongan tentera muslimin ketika tersebut untuk meletakkan dia di turs, maksud dia di tempat untuk kita nak terbih besar. Tahu terbih besar? Lastik besar. Terbih tu lastik lah, maksud dia terbih. Lastik tu belakang tu dia kulit, kemudian diletakkan dia di situ, kemudian ditarik dan dilontarkan dia ke dalam golongan musuh, masuk ke dalam kawasan musuh. Maka dia minta golongan muslimin buat macam tu. Maka ketika tersebut dilontarkan dia masuk ke dalam golongan musuh, dia seorang-seorang saja. Kemudian dia pun lawan dengan golongan musuh dan akhirnya membuka pintu yang paling besar untuk golongan Islam, tentera Islam masuk ke dalam tempat Musailamah al-Kadzdzab. Jadi di sini antara nok infijar yang berlaku
Antara contoh-contoh yang berlaku pada zaman baginda sallallahu alaihi wasallam, zaman para khulafa ar-rasyidin dan juga zaman para tabi'in. Golongan para sahabat telah melakukan perkara. Sebab tu bila mana seorang sahabat meletakkan dirinya ke tempat yang bahaya ketika peperangan, ada orang ramai mengatakan bahawa wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu letakkan diri kamu ke tempat yang binasa. Maka ketika tu Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari berteriak mengatakan bahawa kami lebih memahami di mana ayat tadi turun. Ayat tadi turun ketika mana orang yang tidak pergi berperang, bukannya untuk orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sibuk dengan harta. Maka ketika sebut orang ni yang tulqu bi aidikum ila tahlukah, orang yang sibuk dirinya dengan harta, sibuk dirinya dengan mata wang dunia, sibuk dengan hal keadaan dunia, maka ketika orang inilah yang tahlukah, bukannya orang yang melemparkan diri ke dalam tempat yang bahaya, di dalam peperangan. Sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi permasalahan yang berlaku juga dalam masalah yang infijar ni, satu masalah yang berlaku, boleh tak kalau kita bunuh diri? Ketika mana kita bawa rahsia golongan muslimin, kita duduk di kalangan, kita ditawan. Dan kemudian orang kafir dia pun suka, dia bukannya bunuh terus kadang-kadang. Dia siksa dulu, karen telok ke awal muan. Contoh. Allah saya sebut, tapi tak apalah. Cara surahatan sebut tu lah macam tu kan. Dia bukan nak karen bahar. Dia karen tempat yang sensitif lah. Anak korang. Sairul, anak korang. Tak ada orang lagi. Tak ada lagi. Karen tu kan. Adakah sanggup untuk menahan waktu tu? Kan. Contoh lah, kita rasakan kesakitan orang yang pernah kenal. Baik. Tak kenal pun kita rasa lah. Apa dia lagi? Banyak macam-macam lagi kenal. Dia heri sikit-sikit kan. Dia tak buat banyak-banyak, dia heri sikit-sikit kan. Dia heri kaki tu. Tak larat attention kena arah. Dia bunuh tu lah. Dia tikam sikit-sikit. Tension tu. Tak pun tak tanam kepala. Lepas tu lepas semua banyak-banyak kat kepala. Itu semua antara cara-cara untuk nak menyiksa kita. Nak bagi kita habaq rahsia. Boleh tak kita bunuh diri waktu tu? Kata Syekh Nawaf, dia kata aku tidak melihat pendapat ulama yang membenarkan untuk bunuh diri dalam keadaan sedemikian. Tapi satu pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Hasan Ayyub, seorang ulama Azhar juga, Azhariyin. Dia mengeluarkan pendapat mengatakan bahawa dia taradud dalam masalah ini. Dia kata la yabu, tidak jauh untuk aku katakan hadza yajuz, untuk menjaga kemaslahatan umat Islam. Tapi dengan ilah yang berlaku apa dia? Untuk menjaga kemaslahatan umat Islam. Tapi kalau kata dia tak tahan dengan azab, attention kan. Tiap-tiap hari kena karan. Tiap hari kena karan, buatlah benda lain pula. Bagi makan nasi garam tak apa lagi noh. Bagi makan tokak paku ke apa tak apa lagi lah. Jangan karan datang tu bahaya. Masalah lembu pun tak mau hidup. Lembu kalau karan tu dia pun kata bunuhlah aku. Tak guna aku hidup lagi sampai ini. Menjalani perasaan. Baik. Sebab mati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian nampak. Boleh tak? Kata Syekh Hasan Ayyub kata dibenar. Tidak jauh untuk mengatakan mungkin boleh untuk dibunuh diri. Tapi dengan syarat untuk menjaga kemaslahatan umat Islam, bukan untuk takut azab. Kalau dia takut azab, maka dia juga dikira membunuh diri. No? Kalau dia tak tahan dengan azab, maka dia bunuh diri. Seperti mana seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang di dalam peperangan para sahabat memuji orang lelaki yang mati. Maka Nabi kata, "Wa finnar." Dia masuk neraka. Kamu puji Allah. Maka seorang sahabat Nabi yang seorang lagi yang kawan baik dengan lelaki tadi datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kamu kata macam tu?" Dia kata, bukan dia tanya, dia cerita. Aku bersaksi dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Annaka Rasulullah. Kamu memang benar Rasulullah. Kenapa? Karena kamu mengetahui perkara yang orang lain tak tahu. Mana ada orang lain waktu itu melainkan aku dan sahabatku yang ketiga. Dan dia ditusuk dengan cukup banyak dan akhirnya dia tidak tahan dengan kesakitan tersebut, maka dia meletakkan pisau di dada dan dia pun menusuk dada dia ketika itu dengan pisau tersebut kerana tidak tahan dengan sakit. Tidak tahan sakit ketika peperangan. Maka kata-kata Nabi SAW tadi jelas menunjukkan bahawa Nabi adalah Rasul SAW. Orang yang mengatakan Nabi tidak mengetahui perkara gaib, ini batil, ijma'. Orang mengatakan bahawa Nabi tidak mengetahui perkara yang gaib, ini Nabi mengetahui perkara gaib. Nabi mengetahui perkara gaib, orang yang tak tahu Nabi tahu. Ini salah satu contoh mengatakan Nabi mengetahui perkara gaib. Maka para sahabat tadi mengatakan annaka Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah, kamu adalah Rasulullah, karena kamu mengetahui perkara tersebut. Karena bunuh diri. Islam. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, ada lebih kurang 38 pendapat ulama di dalam masalah ini disebutkan oleh ulama yang mutaqaddimin. Kita ceritakan berkenaan dengan apakah harus untuk kita masuk ke tempat yang kita tidak pasti, adakah kita akan berjaya ataupun tidak.
Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, Al-Imam An-Nawawi, Imam Najib Muti'i dalam kitab Takmilah Majmu' dibahaskan berkenaan dengan masalah ini satu persatu dari segi mazhab 4. Adakah boleh untuk kita masuk ke tempat yang tidak yang kita tidak pasti, adakah kita akan berjaya ataupun tidak? Kita masuk untuk memusnahkan diri kita. Al-Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, tilmiz Al-Imam Abi Hanifah radhiyallahu taala anhu, mengatakan bahawa tidak jauh untuk aku katakan bahawa perkara ini harus. Untuk apa? Untuk menakutkan golongan muslim. Seolah-olah mengatakan kepada golongan muslimin, untuk menakutkan golongan kufar. Seolah-olah nak kata kepada golongan kufar, kalau seorang mukmin pun macam ni, kalau 80 orang mampu kan? Nampak tak? Nabi kata, ni dah seorang mukmin je. Seorang dia saja dia mampu untuk nak lawan kepada kami dengan cara yang macam ni. Kalau kata dia berkumpul ramai-ramai, lebih matilah kami. Nampak tak? Maka akan menakutkan golongan mukmin. Ketika ni orang ni akan mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ulama pun boleh menakutkan golongan kufar. Satu. Sahabat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kalau tengok dalam pendapat para ulama, Al-Imam Mutawalli Sya'ri mengatakan bahawa innahu jihadun tab'an. Nah, ini adalah jihad, semua jihad. Al-Imam Muhammad Said Ramadan Al-Buti mengatakan bahawa hadhihi al-amaliyat al-istishhadiyah syahadah 100%. Ini adalah syahid 100%. Tidak ada lagi syak, yakin tuh mengatakan ini adalah syahid. Hasan Ayyub, Syekh Hasan Ayyub mengatakan sedemikian. Syekh Jabhah min kibaril ulama al-Azhar juga mengatakan sedemikian. Rad kepada orang yang mengatakan bahawa tidak ada istishhad di dalam Islam, tidak ada infijar dalam Islam di Palestin. Dan Syekhul Albani sendiri mengatakan bahawa yajuz wala yajuz. Orang kenapa yajuz wala yajuz? Dia kata yajuz kalau mendapat arahan daripada amir. Ketua turus tentera mengatakan bahawa kamu keluar untuk infijar, maka ketika sebut yajuz. Tapi kalau tidak dapat arahan, la yajuz. Fihi nau' minal munaqasyah. Dapat ada munaqasyah sikit dalam kalam Syekh Albani. Bukan makna saya tak suka Syekh Albani. Dia kata, oh, main Syekh Albani dia nak roh. Awak tan Syekh Hasan Ayyub tak roh. Awak tan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti tak roh. Sebab ada yang nak roh. Macam mana ni? Ada ulama roh. Kenapa? Karena khilaf dengan pendapat jumhur para ulama dalam masalah adakah dibenarkan untuk seseorang yang mana tidak mendapat arahan daripada amir untuk pergi berjihad tanpa arahan? Boleh tak kalau kata dia nak lawan arahan tersebut? Contohnya amir tak bagi, jangan buat benda tu, dia buat juga. Adakah haram ketika tersebut? Ini khilaf dengan kisah yang berlaku kepada Abi Basir. Abu Basir, sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau datang bertemu dengan Nabi di Madinah, maka ketika tersebut masih lagi sulh Hudaybiyah. Maka Nabi SAW kata, kami telah melakukan perjanjian daripada golongan mukmin yang duduk di Mekah tidak boleh datang ke Madinah. Kalau datang ke Madinah, maka akan dibawa balik semula ke Mekah. Kan ada perjanjian macam tu. Nampak bias kepada golongan golongan kufar. Sayyidina Umar marah. Tak puas hati, bukan marah, tak puas hati. Tapi sebabkan inqiyad dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sama'an wa ta'atan, maka serah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Abu Basir kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kamu nak tengok iman aku tercalar di Makkah?" Rasulullah kata, Allah Ta'ala akan jaga kamu. Jangan kamu bimbang. Nampak? Tasjid daripada baginda SAW, itu saja kalam Nabi. Tak kata banyak pun, sikit saja. Maka tu letak dalam hati dia keimanan yang cukup tinggi, maka dia pun patah balik. Patah balik bersama dengan golongan kufar yang bawa balik dia. Sampai di Zulhulaifah, tempat untuk orang nak untuk nak miqat. Sampai di Zulhulaifah, beliau berhenti bersama dengan golongan kufar tadi. Maka terfikir dalam benak fikiran dia untuk bunuh orang yang bawa dia. Maka dia pun membunuh orang tadi. Nampak tak? Dia bunuh orang tadi dan patah balik ke Madinah. Orang yang ada dalam majlis tersebut dengan peristiwa pembunuhan tersebut, salah seorang dia, kufar, balik lari kepada Nabi SAW. Jumpa Nabi, dia kata, sahabat kamu telah membunuh kawan kami di Zulhulaifah. Maka Nabi tidak melarang perbuatan Sayyidina Abu Basir. Ini dalil menunjukkan bahawa Nabi tidak marah dia. Nabi tak kata, apa yang buat tadi? Astaghfirullahaladzim, anta finnar. Nabi tak kata, kul bid'atin dalalah, anta tuqalif amri. Kamu telah melawan arahan aku. Aku Nabi Allah. Nampak? Tapi nampak Sayyidina Abu Basir punya pemahaman ketika tersebut, Nabi melarang untuk aku buat benda tadi ni. Bukanlah larangan untuk ilzam, tapi sekadar untuk mengatakan bahawa ikut perjanjian lah. Ikut perjanjian dalam kitab tulis macam tu lah. Kalau mukhalafah silakan, tak ada masalah. Maka sebab tu dia pergi bunuh Pak Long tadi. Maka kemudian dia patah balik ke Madinah. Maka ketika tersebut Nabi tidak pernah melarang. Jadi pendapat yang disebutkan oleh Syekhul Albani, la yajuz untuk kita infijar sebagaimana tidak mendapat arahan daripada imam, kita sebut mukhalafah dengan hadis ini. Nah,
Walaupun digelar oleh golongan Wahabi bahawa Syekhul Albani minal muhaddithin. Ala kulli hal, wa huwa kullu dhu ilmin alim. Orang alim tu mungkin ada orang lebih alim. Saya tidak katakan kita lebih alim daripada Syekhul Albani. Malah saya pun tidak akan tahu kalau saya tidak baca kitab yang ditulis oleh Syekh Nawaf. Saya pun tidak akan tahu. Bila saya baca istishhad fi mizan syar'i tadi, saya rasa ilmu kita ni masya-Allah tabarakallah. Jauh sungguh. 159 muka surat dia tulis. Tapi masya-Allah tabarakallah dipuji oleh Syekh Muhammad Zuhaili, seorang ulama di Suriah. Ni Syekh Khatib seorang lagi memuji juga kitab tersebut kerana dikeluarkan hujah-hujah yang cukup bernas berkenaan dengan masalah istishhad. La khilaf fi. Tidak ada lagi syak dalam kepala kita bahawa istishhad adalah perkara yang benar. Masalah kedua yang berlaku, saya ringkaskan, dalam masalah membunuh orang yang tidak bersalah. Dikatakan bahawa ini antara cara untuk membunuh orang tidak bersalah. Fijar, bunuh budak-budak. Adakah dibenarkan oleh syarak? Baik. Dalam hadis baginda SAW ketika mana peperangan dengan Bani Taif, dengan kaum Taif, Nabi SAW pernah menggunakan manjanik. Nabi menggunakan manjanik untuk melempar daripada luar ke dalam bumi Taif. Sedangkan di Taif ketika sebut ada wanita dan juga ada kanak-kanak. Adakah Nabi tidak mengetahui hukum? Alhamdulillah, Nabi yang membawa hukum tersebut. Malah Nabi nak tunjuk kepada kita, kata para ulama mujtahidin mengatakan bahawa dalil daripada perbuatan baginda SAW, kalau kata orang kafir yang harbi bersembunyi di sebalik golongan atfal dan juga an-nisa, maka dibenarkan untuk tentera muslimin menyerang tempat tersebut dengan qasad untuk membunuh al-harbi, bukan untuk membunuh kanak-kanak dan juga orang perempuan. Innamal a'malu binniyat. Hadis ni masuk dalam bab. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita nak bunuh siapa? Kalau kita niat nak bunuh kanak-kanak dan orang perempuan, maka haram ketika tersebut. Jelas? Dan untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, golongan-golongan muslimin yang berada di Palestin, mereka terbahagi golongan yang duduk di Israel. Wanita, kanak-kanak, asyuyukh dengan al-ahbab ataupun rijaluddin, orang-orang agama di dalam kita akan bahaskan satu persatu. An-nisa, golongan wanita di bumi Palestin disebutkan di segi fakta pada umur 18 tahun mereka akan masuk program khidmat negara BTN. Tentang tu kan? Masuk tentang. Bukan untuk mengaji cara-cara jururawat seperti mana kawan-kawan kita di Mesir. Di Mesir orang perempuan masuk untuk kursus jururawat, pergi ke hospital dan sebagainya. Tapi Malaysia jadi pening juga. Pergi kat senapang juga, lompat ke dengan orang jantan. Tak ada pemisahan lelaki dan perempuan. Nampak? Tapi kalau kata di Palestin, di Israel dia buat apa? Orang perempuan kalau umur 18 tahun akan masuk ke dalam kursus untuk menembak. Selama 3 bulan. Selama sebulan setiap tahun. Setiap tahun umur 18 ke atas, setahun sebulan akan melaksanakan program penembakan. Program penembakan adalah pelatihan menembak. Untuk menembak apa? Menembak orang Islam. An-nisa fi Israel. Dan juga daripada dua bahagian. Yang tak boleh tembak ada bahagian lain pula. Bahagian mereka adalah merosakkan syabab di Palestin. Untuk merosakkan golongan syabab di Palestin. Jadi sebab tu dalam protokol Sohyun, antara protokol yang diletakkan oleh Zionis, apa dia? Antaranya adalah Al-Qurrah, ini bola sepak dan juga wanita. Atau bola sepak baru ni tengok kelih sampai bunuh-bunuh. Sudan Algeria dengan Jazair dengan Mesir. Pasal bola aja pun kelih. Itu juga antara protokol ataupun protokol yang telah diletakkan oleh Zionis untuk merosakkan umat Islam. Antara yang kedua adalah perempuan. Maka perempuan-perempuan Yahudi digunakan untuk merosakkan syabab di Palestin. Karena syabab adalah orang yang paling bahaya yang akan menggerakkan Palestin. Yang akan menggegarkan bumi Palestin adalah golongan syabab. Maka kan tu mereka takut. Yang dibawa oleh grup Hamas dan juga Hizbullah Syiah. Apa dia lagi Brigade Al-Qassam dan sebagainya tadi. Sebab nama Allah Subhanahu Wa Taala ini wanita. Maka kata para ulama tidak ada khilaf dalam masalah ini, boleh untuk kita bunuh wanita Israel yang berada di Palestin. Karena mereka juga termasuk dalam harbi. Bukan orang biasa, bukan wanita-wanita yang duduk kat rumah, masak, jaga anak, nyanyi lagu Doraemon. Dah. Dia buat macam tu je. Mereka juga taktik untuk nak bunuh umat Islam. Maka mereka juga termasuk di kalangan golongan harbi. Maka boleh dibunuh. Golongan yang kedua adalah golongan asyuyukh, juga fallahin. Orang-orang yang fallah, yang duduk tanam-tanam pokok semua ni. Maka adakah boleh dibunuh? Kata para ulama Asy-Syafi'iyah, boleh dibunuh karena mereka termasuk di dalam golongan muhtasib, orang yang merampas tanah muhtasab. Merampas tanah orang lain. Karena apa? Karena bumi Palestin bukan bumi mereka, tapi bumi umat Islam Palestin.
maka mereka masuk ke bumi Palestin, merampas. Satu hadis baginda SAW, Nabi sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pendapat kamu berkenaan dengan seorang yang nak curi harta?" Nabi kata, "La ada, jangan bagi dia ambil harta. Kalau kata dia lawan dengan aku, in qatalahu, macam mana? Qatalahu." Nabi kata, qatalahu, lawan dia. Nah, lawan dengan dia. Kalau kata dia nak lawan, kita lawan. Baik, macam mana pula kalau kata qatalahu, kalau kata aku mati, anta syahid, Nabi kata. Kalau kamu mati ketika mana perlawanan tersebut sebab kamu nak pertahankan harta kamu, kamu syahid. Wa in qataltuhu, dia kata kalau aku bunuh dia, wa huwa fitnah. Nah, Nabi kata kalau kata kamu bunuh dia, maka orang yang ambil harta kamu jadi masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan muslim sama muslim. Kalau orang mukmin nak ambil golongan harta kita, maka kita pertahankan harta kita tadi, maka orang yang mengambil harta kita, kita bunuh dia, orang tu masuk neraka. Kita akan masuk syurga kalau kita mati tersebut. Sebab harta tu harta kita. Fama balukum bil yahud. Apatah lagi dengan golongan Yahudi. Mafhum mukhalafah daripada tu, orang Yahudi lebih aula untuk kita bunuh kalau kita dia ambil tanah kita. Nampak? Semangat nak bunuh Yahudi. Yahudi ya, la'natullah alaihim ajmain. Ini golongan falahin dan juga asyuyukh. Nampak? Kenapa? Walaupun mereka tua, ada kata boleh tak bunuh orang tua? Kan dalam protokol kita punya jihad tidak boleh bunuh orang tua. Nabi pernah membunuh seorang lelaki ketika mana peperangan di Hunain. Nabi pernah membunuh seorang tua yang mana tua bangka nak mampu umur 1 tahun. Nabi bunuh. Kenapa? Bukan Nabi bunuh lah, sahabat bunuh. Kenapa bunuh? Karena dia tidak berperang, tapi dia memberikan pendapat-pendapat untuk perang dengan orang Islam. Orang yang bagi pendapat pun kena terajang sekali. Orang macam ni pun kita kena bunuh juga. Tidak boleh biar. Nampak? Ini golongan asyuyukh dan juga al-fallahin. Manakala golongan al-ahbab, kata Syekh Nawaf, dia menyebutkan, mengatakan bahawa mereka ni lebih lagi kena bunuh. Kenapa? Karena yang membawa fahaman Israel adalah satu bumi yang diterima oleh dunia adalah daripada golongan ahbab atau rijaluddin. Nah, golongan-golongan yang mana bawa agama Yahudi ni, yang bawa kitab Talmud. Ini yang bawa fahaman kepada golongan Yahudi bahawa orang Islam semuanya khinzir dan juga babi. Babi dan juga buruk. Anak-anak buruk, anak-anak anjing. Ini semua orang Islam semua yang tak dipakai. Bangsa lain semua tak dipakai di dunia. Hanya bangsa kita sahaja yang boleh pakai di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sedang mereka sebenarnya adalah anak-anak khinzir dan juga anak-anak babi. Nampak tak? Anak babi kan? Anak-anak khinzir dan juga anak-anak anjing. Dan anak-anak kera. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini golongan al-ahbab, lebih layak untuk kita bunuh. Yang ketiga golongan atfal. Para ulama mengatakan bahawa la yajuz untuk kita bunuh kanak-kanak di Palestin, di Israel. Karena kanak-kanak tidak bersalah. Mereka tidak terlibat dalam peperangan tersebut, melainkan kalau mereka juga terlibat dalam peperangan baling batu kat kita, maka kita boleh tembak kepala dia. Tapi kalau dia tak baling batu kat kita, duduk kat sekolah, tak boleh pergi infijar kat sekolah. Pergi sekolah rendah, minta-minta budak-budak tak lawan. Pakai bom, masuk duduk sekolah, dia cikgu, Assalamualaikum. Haram hukum dia dan mati tadi, mati bunuh diri. Bukan mati syahid. Karena dia bunuh kanak-kanak. Tapi kalau masuk bilik guru, boleh. Masuk bilik guru dekat Palestin, boleh. Dan dekat Israel. Jadi dia boleh bunuh diri dalam, bukan bunuh diri, dia infijar istishhad di dalam bilik guru tadi. Sebab tutup guru dalam mengajar itu semua Yahudi. Dan mereka semua mangkuk-mangkuk ayun yang terlibat dalam pembunuhan umat Islam di Palestin. Sahabat-sahabat Allah Subhanahu wa taala sekalian, nampak tak? Dan kenapa orang pergi bunuh dalam bah? Bukankah itu membunuh kanak-kanak juga? Maka kata para ulama, kita katakan seperti disebutkan oleh hadis yang disebutkan oleh baginda SAW tadi, ketika Nabi menggunakan manjani, bukan berniat untuk bunuh kanak-kanak. Dah kanak-kanak ada dalam tu, nampak macam mana? Saya tidak berniat untuk bunuh kanak-kanak, saya berniat untuk bunuh orang-orang yang duduk dalam bah ni semua. Tapi ada 2-3 orang budak-budak, nampak macam mana? Masuk syurga lah cepat-cepat. Bukan manzilah baina manzilatain, seperti mana golongan Mu'tazilah kata duduk atas pagar, tengok syurga pada jauh, tension dia. Budak-budak Yahudi ni kecil-kecil lagi yang tidak balik, moga-moga mereka masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Mana yang besar-besar, yang tua-tua bangka yang malah dalam cara ini. Mereka ni akan boleh dibunuh. Sedang sahabat-sahabat mata Allah Subhanahu wa taala jelas saya sebutkan dari tersebut. Kalau kita gunakan wala tulqu bi aidikum ila tahlukah yang dimasukkan adalah orang yang yai'as min rahmatillah. Kata Sayyidina Bara' bin Adib, sahabat baginda SAW, bila mentafsirkan ayat tersebut, yai'as min rahmatillah, maksud dia tahlukah dia apa dia? Maksud dia rasa kalau kata dibuat dosa, Allah Ta'ala tak akan ampunkan dosa dia. Maka kita sebut dia sebenarnya orang yang tahlukah. Orang yang akan hancur, orang yang binasa adalah orang yang merasakan bahawa amalan yang dia buat adalah daripada diri dia.
bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Allah Taala yang ampunkan, dia sendiri yang buat amalan tersebut. Jadi sahabat mati Allah Subhanahu Wa Taala, sekat dulu. Moga anda dapat faham dengan apa yang saya bahaskan dalam pasal ini. Dia rujuk dalam kitab Al-Istishhad fi Mizan Syar'i. Atau kalau jual kat mana-mana, kalau tak ada jual, boleh ambil kat kita lah, dalam PDF. Kalau ambil tu, okay, banyak sikit lah. Aku berasa sallallahu alaihi wasallam. Masa dah habis dah. Jadi saya minta terima kasih banyak kepada pihak Perak yang sudah dipanggil. Doa lah, doa lah. Dan seterusnya apa dia lagi nak cakap? Macam tu lah. Saya tak rasa tak layak sebenarnya duduk pada hari ini. Saya dikelilingi oleh orang-orang yang hebat. Ustaz Airul dah menulis, Ustaz Fakri pun menulis, alim ulama. Saya nulis blog kan. Dah habis-habis. Maka doalah moga Allah Taala bagi kesempatan juga untuk kita menulis juga lah. Nulis seperti nulis tu. Dan kuliah moga-moga kita dapat tambahkan lagi sawfah dan ilmu kita. Yang penting belajar dengan para ulama. Jangan duduk seorang-seorang baca PDF kan. PDF balik Istishhad fi Mizan Syar'i. Pasal aku ni orang paling alim di dunia. Kerana boleh membahaskan berkenaan dengan infijar ni dengan detail. Dengan dalil juga kepada harapkan dia pun pula. Dia pun baca orang bahis juga. Baca orang lain buat. Jadi saya harapkan sungguh-sungguh pada para sahabat sekalian menjadikan sebagai satu titik tolak untuk kita belajar dengan lebih kuat lagi. Moga-moga sahabat-sahabat apa ni ustaz-ustaz kita yang duduk di depan ni, bukan saya, Ustaz Airul dan juga Ustaz Fakri, boleh menjadi contoh kepada kita untuk kita lebih ke depan dalam ilmu kita dan juga untuk kita untuk ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting untuk Islam, untuk Islam dan untuk jemaah Islam. Bukan ngaji untuk diri sendiri dan balik terus seronok, pi Tesco, pi Carrefour dengan bini kan, bawa anak 5 orang ikan deret lagi. Baru beli kancil, lepas tu naik pula Odyssey kan. Lepas tu tambah pula lagi van rusa, tambah van gajah apa semua kali. Keluar dengan lori apa semua sebab apa? Sebab nak tambah anak-anak dia 11 orang dan sebagainya. Hanya seronok dengan penambahan bilangan anak tapi tidak terlibat dengan perjuangan Islam. Maka harap sama-sama kita dapat berjuang dengan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku berdoa sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz kerana membahaskan, menjawabkan, maklumkan kepada kita mengenai pembahasan ulama-ulama muktabar mengenai hukum bom-bom itulah. Maknanya balik ni pekan-pekan bom. Sebelum kita mengakhiri untuk masuk kesimpulan pada malam ini, insyaAllah kita akan mengajukan satu lagi soalan terakhir pada Ustaz Pemirsa. Nak tanya, kita lah pada soalan saya bincang banyak lah dah lambat dah ni, takkan nak tidur mengantuk lebih kurang. Jadi hari ni insyaAllah kita akan buka soalan kepada sahabat-sahabat. Jadi siapa-siapa yang nak karang soalan tu, save soalan tu, send pada blog yang berkaitan. InsyaAllah soalannya berbunyi, kita minta kepada Ustaz Airul untuk terangkan ataupun nyatakan sebanyak bincang kesan-kesan terhadap individu dan masyarakat atau masyarakat apabila cinta kita ini melebihi daripada cinta Allah SWT. Nak kata kita cinta dunia ni lebih daripada cinta akhirat ni. Dia untuk membahaskan, untuk menjawabkan soalan ini, mari kita persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz Airul untuk meneruskan lagi perbicaraan pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon rahmat Allah SWT. Apakah berlaku kalau cinta kita sama makhluk ini lebih daripada cinta Allah SWT? Pasti jawapannya sangat mudah. Pasti dia tidak akan mampu untuk menjadikan Allah SWT sebagai zat yang diikuti. Itu jawapannya. Jadi kita jawab mereka kan. Jadi kalau kita meletakkan cinta kita bukan kepada Allah dan Rasul, dia akan menyebabkan kita akan menurut hawa nafsu kita dan benda yang kita cintai. Dan saya nak fokuskan sikit. Kita tutup luas. Okay? Kalau tadi Ustaz Azul mungkin dah satu sedikit tentang apa saja yang berkaitan dengan cinta dan juga istishhad tadi, yang menunjukkan dia orang yang istishhadnya adalah orang yang sanggup untuk berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu cerita contoh kan, kalau kita tengok dalam sejarah yang hampir dengan kita, iaitu Syahid Sayyid Qutb rahimahullah Subhanahu Wa Taala, apabila beliau dijatuhkan hukuman gantung oleh mahkamah di atas tuduhan bahawa cuba untuk menggulingkan kerajaan kerana beliau tidak bersalah. Apa yang berlaku selepas itu? Sayyid Qutb Syahid dalam tempoh sebelum dia meninggal, dia akan jatuhkan hukuman gantung.
dia sering mengalunkan ucapan-ucapan berkenaan dengan fadilat orang-orang yang mati syahid. Kawan dalam hati Allah, agak-agak boleh berlaku lagi ya? Ya, kamu akan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati 3 hari akan datang. Adakah selepas tu saya boleh berlaku lagi? Kita yang kena hukum gantung boleh berlaku lagi? Ataupun kita akan menzahirkan kita semua? Yalah, contoh macam Ustaz Nasrullah, dia cuba saya terkejut dengan ucapan terakhir tadi. Macam boleh ada ucapan terakhir sebab kita tak minta untuk bagi ucapan terakhir. Jadi baru saya di awal tadi, beberapa petang tadi, sampailah saya masih saksi. Apa sebenarnya? Saya cuba nak sampaikan. Jadi mungkin kita boleh cuba untuk tutup kita punya keinginan tu dengan kita istishhad dan sebagainya. Tapi ada benda betul tadi sebut macam saya tak tahu je lah. Mungkin saya akan cuba tahu dengan baik dan buat sikit kajian kena terus semua. Yang saya nak masukkan tadi adalah apabila seseorang, sebagai contoh cerita dia Syekh Qutb hafizahullah wa radhiyallahu ta'ala anhu Allah, apabila beliau dijatuhkan hukuman bunuh oleh kerajaan Mesir ketika itu atas tindakan Syekh Qutb yang memberikan iktimah besar kepada jamaah al-Ikhwan Muslimin. Apa yang berlaku dalam tempoh jatuh hukuman sampai ke umum? Syekh Qutb radhiyallahu ta'ala anhu Allah telah membicarakan ucapan-ucapan berkenaan dengan syahadat, mati syahid. Agak-agak kalau kita kawan boleh berlaku lagi tak? Kita solo saya akan mati syahid. Boleh berlaku lagi tak? Dia nak tahu mati bila ni? Baik, kita beberapa minit sebelum jatuhkan hukuman gantung, apa yang dibuat oleh beliau? Tulis itu saja. Tulis satu syair membangkitkan semangat umat Islam untuk terus memperjuangkan Islam, mengeluarkan segala kerajaan yang ada dari pemerintahan yang tidak berteraskan acuan. Minta supaya umat Islam bangkit dengan syair yang kita semua mesti dengar kan, seadanya dan sebagainya. Ada satu pun dia bersyair dalam bahasa Melayu yang mengatakan bahawa kalau saya di tulang-tulang saya ada 2-3 syair yang kalau kita baca itu memang kita akan situ. Syair beliau yang beliau tinggalkan di sekitar 9 minit atau 10 minit sebelum beliau dijatuhkan hukuman gantung. Saya pernah dengar dalam kawan Ustaz Khairi. Cuma saya dah ambil ilmu, belum pernah terjumpa kisah ini. Kata Ustaz Khairi beliau dengar pada ustaz-ustaz beliau di Malaysia, Ustaz Khairi Perak kan. Dia cerita ketika Syekh Qutb ni jatuhkan hukuman gantung, terpancuk air mani dia. Mana ada orang sakit betul-betul air mani? Dan kita hafid tak sebut dia setakat ni. Mungkin Ustaz Azul dia baca kita hafid yang lain. Maknanya beliau merasa satu nikmat yang sangat besar ketika beliau jatuhkan hukuman gantung. Kalau benda ni betul, bermaksud satu benda yang sangat-sangat menghairankan. Jadi perahan dalam hati Allah SWT, cinta kepada Allah yang ditunjukkan oleh tokoh yang saya sebutkan tadi, menunjukkan beliau begitu benar dengan walaupun diuji, walaupun bakal jatuhkan hukuman gantung, kerana dia merupakan soalan yang benar dalam ucapan yang nyatakan, beliau mengutarakan ucapan tersebut. Tak ada berlakon lah kita kata. Berlakon ialah boleh awal-awal sekali, tak ada ujian. Kalau kena uji nanti dalam 3 hari 4 hari sebelum meninggal, kalau kita tak bersungguh, kita kata lembik. Tapi sebagai benda yang ditunjukkan sejarah tadi, menunjukkan bahawa orang yang betul-betul membenarkan perjuangan, dia akan ditunjukkan oleh Allah sebagai orang yang benar dalam perjuangan. Sebab tu kawan-kawan dalam hati Allah, kalau kita betul-betul cinta Allah dan Rasul, kita akan letakkan segala-galanya adalah milik Allah dan Rasul. Dan apa yang ada pada jiwa kita ini adalah kita sampaikan. Saya nak ambil sikit lagi skop yang tadi cerita macam perjuangan lah, apalah. Sikit je saya nak bagi belakang kawan yang kita nak muhasabah tuan-tuan. Saya terlibat dalam bidang penulis pemurah semenjak pada tahun 2003 sampai 5 tahun dalam bidang penulis pemurah. Sekali dengan Ustaz Fakri, sekali dengan Ustaz Nazrul. Kita pernah sesama tak? Pernah kan Ustaz Fakri? Saya dengan Ustaz Fakri, yes, Ustaz Fakri begitu mengenai saya bukan? Begitu rapat dengan saya. Saya biasalah. Beliau begitu ialah di belakang saya intim. Macam-macam lah permintaan dan juga harapan. Sepanjang kita terlibat dalam terus, kita paling benci dan paling sesak telinga dengan isu-isu berlaku di antara cinta. Cinta yang bercanggah dengan syarat. Cinta ni lelaki, perempuan
yang bercinta dalam keadaan cinta mereka bertentang dan bercanggah dengan cinta Allah. Cinta lah, baguslah cinta tu. Jangan sebut cinta tak masalah, cinta lah. Cinta ini belum menyebabkan iblis jadi malaikat. Bagaimana nakalkan dalam buku-buku je lah. Buku yang ditulis, film-film yang ditayangkan. Cinta lah. Siapa kata cinta tu haram kan? Kalau tak cinta tak nikah kita. Tapi apabila cinta yang disalurkan itu tidak bertepatan dengan syarak, sampai sanggup buat perkara yang munkar, sanggup buat benda yang merosakkan nilai dia sebagai hamba Allah, itu apa sebab? Sekali sebab tu saya timbulkan tadi, kenapa kita perlu meletakkan cinta kepada Allah dan Rasul itu yang paling utama. Kalau dia betul-betul cinta dengan Allah dan Rasul, dia tak akan tergambar untuk mencalahkan hati Nabi SAW dengan tindakan maksiat dia. Banyak saya duduk dalam kampus 5 tahun tadi, macam-macam isu kami dengar. Hatta dah turun ni berampul ni pun, dia terlibat dengan isbah sampai sakit hati, sampai Ustaz Azrul buat carangan untuk wujudkan satu blok. Beliau sendiri bagi nama blok tersebut, Blok Londeh. Saya katakan bersungguh Ustaz Azrul dalam isu sendiri. Nak cerita dengan kawan, kita nak buat satu blog, tapi Badan Pengurus nampak benda ni sangat tak sesuai. Tak apalah, kita hormati apa yang diputuskan oleh Badan Pengurus demi untuk sebagai tanda kasih sayang Badan Pengurus kepada kawan kita yang bersalah. Masih ada ruang nak bagi mereka ni sedar dan kadang kita akan sebut tidak sampai ke tahap itu. Kalau ikut pandangan saya dengan Ustaz Nazrul, yang beliau juga setuju dengan nama blog itu, kita kabur ke orang, siapa orang dia. Sebab seakan-akan sudah tidak ada ruang lagi kesian kepada orang yang sibuk maksiat. Tegur kali pertama, buat lagi. Jumpa kali kedua, menggatal lagi. Di Pantai Iskandar itu menyaksikan pelbagai cengkerama dan juga tindakan-tindakan maksiat yang sering berlaku di kalangan lelaki dan juga perempuan. Mari sebut sebuah Nabi kan? Kawan yang dirahmati Allah, sampai bila kita nak buat jahat dengan Allah dan Rasul? Bukan pakat tak tahu hukum, bukan pakat tak tahu masalah, bukan pakat tak tahu pendirian syarak dalam masalah ini, tapi masih lagi ingin melakukan perkara-perkara itu. Apa hal tu? Kalau bukan kerana dia tidak meletakkan cinta dia kepada Allah dan Rasul yang lebih utama. Satu cerita yang kawan dirahmati Allah diceritakan oleh guru saya. Guru saya Syekh Yusuf Al-Hasani Al-Bahur. Beliau cerita satu kisah yang berlaku di Syam, kisah hampa. Zaman dulu kan, kalau kita tengok di kota-kota Mesir yang lama pun nampak cerita ni. Maknanya orang semua ada dalam kota. Pintu kota akan dibuka sekali saja. Dibuka pada awal pagi dan dia akan ditutup pada waktu malam. Siapa yang bila pintu kota dah tertutup, yang di dalam tak ada keluar, yang keluar tak ada ke dalam. Sama sekarang yang ada kota kita boleh kesan sini. Sebab tu awak suka berjalan malam. Sebab mencari keterangan di kota-kota. Kan, baik, perhatian mati Allah. Kisah ni berlaku bila mak dan seorang ayah dan juga anak perempuan dia berjalan masuk dalam kota. Dia daripada orang luar masuk ke kota. Tapi Allah Ta'ala ketika nak waktu malam tu, dia orang kelang kabut nak keluar, orang ramai sangat macam mana, pintu kota tertutup, si ayah berjaya lepas keluar kota, anak perempuan di dalam tu. Apa yang berlaku? Sebab perempuan ni kelang kabut dulu kan ada SMS. Kan sekarang senang SMS, boleh sebut abang sayang abang dan sebagainya. Ustaz Azrul Hamid dijaga benda tu. Orang lain ikatan Tuhan ni. Orang lain pun ada perasaan macam tu kat Ustaz Azrul lah. Kita jaga. Bukan nak kata siapa kan. Kalau kan rahmati Allah SWT, apa yang berlaku di kisah ni, dia tak dapat umi ayahnya, ayah dia tak dapat umi dia. Perempuan, anak dara yang takut kehormatan ni. Perempuan sekarang, bukan sinilah, Malaysia. Selamba je, tak terfikir nak jaga kehormatan. Kita ni fikir, ya Allah, macam mana perempuan ni jalan malam-malam dengan tak ada musyrik. Kalau berlaku apa pada kehormatan ni, kita orang lelaki tu fikir kehormatan dia, bukan adik kita pun. Tapi kita terfikir kehormatan budak perempuan ni kalau berlaku apa-apa. Di Skandaria ada satu kisah, dia keluar bukan dia waktu malam, keluar waktu pagi. Kebetulan takdir Allah Ta'ala subuh ketika itu dah subuh dah, tapi masih lagi gelap. Sepatutnya dah cerah tapi takdir itu gelap. Keluar orang anak datang, rompak tu.
Takdir Allah Ta'ala kawan tu pakai nikop, jadi Arab tu mungkin tak nampak mulut tu, tutup takut tak pipi. Dia dan menjerit. Jerit orang Arab ni semua buka nikap, selamat perempuan. Akhwat kita di sekalian. Masalah kita fikir nak jaga maruah wanita ni. Tapi apa yang berlaku pada wanita? Dia kata menyekat kebebasan kami supaya orang perempuan nak jalan malam. Keluar malam. Kita ni fikir nasib wanita ni nak jaga kehormatan. Bukan ke? Kita orang lelaki kalau keluar malam, bukan apa berlaku pun. Dia orang perempuan, dia fikir kita kongkong. Bukan orang sini lah, saya dengar orang pihak okey. Orang negeri lain, nak pindah tak? Ya. Jadi kawan-kawan rahmati Allah. Tak apa, itu saya dengar, saya bukan cerita tu. Cerita pasal wanita tadi. Dia takut seorang-seorang, dia tak ada muslim. Satu. Ayah dia dah keluar, dia takut apa akan jadi pada kehormatan. Satu orang lelaki nampak dari jauh, tengok perempuan ni tekan kabur, seorang tanya, apa cerita? Dia pun kata, ayah saya sebenarnya bersama dengan saya. Pintu kotak tutup saya ke dalam, dia keluar. Apa cerita nak buat saya tak tahu. Jadi lelaki yang kata, atau kalau boleh tunduk dengan saya je lah. Tunduk dengan saya malam tu. Perempuan ni nak tolak, tak nak tolak. Nak tolak, tak nak tolak. Nak tolak, boleh nak tolak. Tak tolak pun payah juga nak duduk kat mana? Malam, seorang-seorang perempuan yang takut untuk keluar malam, mereka dengan musyrik. Jadi akhirnya perempuan ni terpaksa putuskan untuk bermalam di rumah lelaki ni. Tapi apa lelaki ni pula? Lelaki yang soleh. Dia tak duduk sekali dengan akhwat di dalam rumah. Dia suruh akhwat tu dalam rumah ni, dia duduk di luar rumah. Pasang api, duduk kat luar. Perempuan ni dia tak berani tidur kerana takut nanti lelaki ni buat apa-apa dia. Duduk hati lelaki yang risau dalam keadaan kerisauan. Bukan macam setengah akhwat-akhwat ataupun mana-mana individu yang sama dekat Mesir, keluar Mesir. Dah lah tak takut dengan lelaki, berani pula keluar dengan lelaki yang bukan mahram. Dalam keadaan buat macam-macam, pegang tangan, pegang itu, pegang ini, terpegang-pegang. Saya bukan cakap benda yang bohong. Saya boleh sebut fakta satu-satu. Jadi kan kawan rahmati Allah, perempuan dia tak berani. Dia tak berani untuk tidur dengan orang. Risau kehormatan dia. Dia tahu ini adalah benda yang sangat bernilai. Dan dia tahu erti nilai maruah dalam Islam. Lelaki ni pula duduk dekat api tu. Apa dia buat? Bakar api, tengok api, dia layur tangan atas api. Jari. Ayo sampai terbakar. Hangus satu jari. Sikit kan. Duduk lama, bakar lagi jari kedua. Orang perempuan ni tadi dah takut dah, makin takut. Apa contoh ni? Dia bakar-bakar jari, buat sate. Satu jari, dua jari, habis 5 jari. Saya terlupa apakah Syekh Yusuf Al-Hasan Al-Bakhur cerita 10 jari atau tidak. Dan cerita habis jari kena bakar. Makin takut perempuan ni, apa lelaki ni rupanya mengamal sesat ke apa, Allah Allah. Sampai ke pagi, selesai. Orang lelaki ni bawa perempuan ni pergi cari ayah perempuan ni. Pintu kota terbuka, jumpa, alhamdulillah. Ayah pun risau apa, tanya anak pun semua selesai. Anak kata alhamdulillah, selamat jadi. Cuma ada satu je. Saya muskil betul dengan lelaki yang jaga saya. Dia suka main bakar-bakar jari. Yang ayah ni pun ucap terima kasih. Jangan risau lah apa cerita main bakar-bakar jari. Dah tak ada benda lain nak bakar. Tanyalah, boleh cerita apa cerita bakar-bakar jari? Budak lelaki ni kata, saya boleh cerita tapi takut pakcik marah ke saya. Ceritalah, tak apalah, kamu dah jaga anak saya dengan selamat pun dah. Cuma apa cerita, ada ilmu ke boleh turun-turun kan? Ilmu bakar jari, kebiayaan ke apa ke? Yang kawan ni pun cerita, sebenarnya pakcik, saya ikut geram hati saya. Saya nak je tabuh anak pakcik orang tadi. Okay? Nak melakukan benda yang tidak baik dengan ni. Naluri dia, cinta dia. Tapi pakcik saya terkenang pada Allah Ta'ala. Tapi saya tak yakin apakah saya akan kuat atau tidak. Akhirnya saya berdialog dengan nafsu saya. Saya boleh berzina dengan perempuan itu, tapi dengan syarat kamu wahai nafsu bersabar di atas api neraka dunia sebelum api dunia sebelum api akhirat. Macam nak test? Mari kita main bakar jari. Dia berdialog dengan diri dia. Bakar jari, nak tengok sabar tak sabar. Akhirnya sakit. Kamu wahai jiwa tak sanggup untuk menghadapi api dunia, macam mana kamu sanggup untuk api akhirat? Habis satu jari.
Tiba-tiba dah kena sakit-sakit, teringin lagi. Tak apa, kita test sekali lagi. Jari kedua, lepas ni habis jari sebelum makan. Sikap satu orang, dia juga manusia. Dia juga ada rasa inginkan benda-benda begitu. Tapi dia tahu erti cinta dan takut kepada Allah Ta'ala. Kita pula macam mana kawan-kawan? Baik pelajar perubatan, baik pelajar agama, sorahatan cukup bermasalah pada hari. Masalah berjumpa, berdating, cakap benda-benda yang tidak baik. Kadang-kadang orang yang kita nampak, tengok cara dia bercakap tu, Allahu Akbar. Ka'annahu min awliya'illahi salihin, minan nujaba, minan nuqaba, minal kutub, aqtabil ummah, al-awliya' as-salihin, ladihim karamat 'aliyah. Walakin Allah Azza wa Jalla ya'rifu an anfusihim. Buat jahat depan manusia, tak ada rasa takut dengan Allah Ta'ala. Dating, meraba, pegang sana pegang sini, bercium. Kawan-kawan, apa hal kita ni? Cinta-cintalah. Kalau dah suka sangat, ambil tindakan yang sepatutnya. Ni perempuan, kamu tu kena ingat orang lelaki kau boleh percaya. Bercinta, ingat boleh percaya. Mula-mula bagi mesej, bertakwa kepada Allah. Percayalah. Orang lelaki ni pembohong, temberang dia kalau nak ke perempuan tu, dia sanggup tunjuk apa? Kita bagi mesej contoh kepada orang lelaki, dia akan jawab, saya tengah sembahyang ni, saya tengah sembahyang. Saya tahu. Orang lelaki tu dia percaya dengan orang. Tanyalah kau saya, percaya tak orang lelaki? Percaya kan? Abang seorang lah. Percaya. Dia malu. Jangan curang. Tanya soal lagi ni. Dah orang sini tau. Ini kalau kau kata Allah SWT, orang hati-hati ya. Orang lelaki ni dia nak benda yang tak baik ke kawan. Dia ingat ni, orang lelaki ni dia selalunya bila dah buat benda tak baik, dia akan tinggalkan. Tolong kawan-kawan perempuan, tolong jadi seorang yang letak takwa untuk Allah Ta'ala. Tengok macam mana sikap satu orang perempuan yang dia dipaksa untuk melakukan zina, tapi perempuan ni sampai tak ada duit dah, dia terpaksa untuk makan. Ketika mana lelaki tu sanggup untuk bagi duit dengan syarat zina, akhirnya perempuan tu tak ada daya dah. Dah tak ada apa dah, kata dah lapar, aku tidak mati. Padahal segi hukum fiqh tak betul tu. Hukum fiqh perempuan tidak dibenarkan, lelaki atau perempuan tidak dibenarkan berzina walaupun akan dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau tak berzina, bunuh. Tak berzina, haram hukum. Bukalah kitab Imam Suyuti sebagai contoh. Dan Ashbah Nazair disebut dalam masalah salah satu furuk dalam masalah al-aslu fil abdar al-hurmah. Asal kemaluan itu adalah haram. Boleh tengok dalam masalah ni. Kalau Masyitah sebut, kata kalau terpaksa tak apa, benda tu tak setakat saya baca tak ada lagi yang mengatakan boleh. Kalau ada tolong begitu sebab ilmu siap qad la ajib wa qad la aqra. Hati-hati kawan-kawan perempuan, jangan percaya dengan orang lelaki. Orang lelaki pula, ni orang perempuan. Oh, dia punya bahasa kalau dia cakap lembut sikit, kita yang ganas pun syok. Ini orang perempuan, kalau dia percaya. Saya sebut ni, yalah saya tak kata, tak, saya tak kata. Tak. Okey. Ramai orang lelaki yang dipuji dengan sebab wanita. Cakap lembut sikit, kita mula percaya. Abang tak rindu ke ai ke abang? Jangan, kita perjuangan syekh-syekhah kan. Yelah, jangan pun abang tak rindu ke? Kita pun mula rindulah juga. Kalau rindu takkan tak jumpa. Kat mana? Okey. Skenario boleh jumpa. Mula-mula jumpa duduk jauh-jauh jaga syariat konon. Mula pegang dengan sini. Rasa naik. Halui. Mula pegang tangan aku tu macam-macam buat kan. Di Skenario sepanjang tu. Mula cerita dah senang kan. Geram ni cerita tu. Pengusi boleh Di Skenario ada seorang akhwat tu, dia telefon saya. Lepas tu saya jadi presiden lagi. Telefon saya suara halus je. Saya kata susah gerai sikit. Tak boleh Ustaz. Kenapa ni? Besar Ustaz. Cakap kuat sikit tak dengar. Tak boleh Ustaz. Salah di mana ni? Dalam tandas. Saya kata, bahaya orang ni. Abang betul ni. Abang tak buat apa. Saya tanya betul ni apa cerita? Dia kata, Ustaz, kawan saya nak dating Ustaz.
saya tak sampai hati nak buat benda yang pernah saya buat sebelum ni. Kenapa? Saya tanya, apa benda? Dia kata, dulu Ustaz, orang lelaki datang rumah kami Ustaz, duduk dengan kawan saya satu bilik Ustaz. Saya terketar, tak tahu nak buat apa Ustaz. Akhirnya senyap, takut. Padahal dia bila tengok kawan dia duduk dalam bilik orang lelaki, masuk dalam rumah dia, duduk dalam bilik kawan dia, tutup pintu. Yang dia dekat luar ni terketar. Apa saya terketar-ketar? Apa tu? Kita boleh redam kan? Pengalaman pecah pintu pun ada. Jadi kawan-kawan terhormati Allah SWT, saya tak nak buat lagi buat benda tu Ustaz. Saya dah khabar Ustaz, kawan saya akan dating sekian-sekian, tapi saya juga diajak untuk dating Ustaz. Jadi kalau kena tangkap Ustaz kena tahu, saya sebenarnya tak terlibat. Okey dah Ustaz, saya buat dia sebab berhenti. Apa kawan-kawan terhormati Allah berlaku isu-isu ni. Jadi kawan-kawan terhormati Allah, kalau betul kita cinta kepada Allah dan Rasul, apakah kita tergamak buat benda ini? Saya sangat pantang dari isu ini sebab dia boleh mencalakan kredibiliti kita sebagai mahasiswa Islam, sama ada pengajian bidang agama ataupun perubatan. Kena letak. Kalau dah tak lepas sangat, jumpa cerita dengan ayah dia tu, jangan buat benda yang tak baik. Kawan-kawan, kalau semakin kahwin, kita dah buat perkara yang tidak baik, adakah Allah akan memberikan keberkatan selepas kita kahwin? Saya boleh rasa bangga sebab saya dengan isteri saya kenal sekali. Dia punya masa asli. Cakap betul saya nak apa, saya nak bagi master. Saya sebut dia, pada usia saya cepat ngapas masa. Dia kata sanggup tak sanggup, dia kata sanggup. Baik, saya kata baik, selesai. Saya tak nak bincang apa, biar mak ayah saya bincang dengan ustazah, dengan keluarga ustazah. Lepas tu terus tak ada bagi mesej apa, mesej benda penting, tanya bunga tolak berapa beli, itu je lah, berarti benda. Lepas tu minta hadiah, pantaran apa semua. Lepas tu sebelum kahwin, tanya sikit mesej, boleh sebut nama betul apa, terlupa. Baik, bagi tiga tak? Mana betul-betul? Tak bagi nama betul, nama sebab lagi nak nikah lagi, saya tak tahu nama ayah saya. Jadi dia kata ni nak nikah ke apa? Lepas tu nikah. Kali kedua tengok muka, mak mertua pun kenal hari tu. Saya rasa saya puas hati sebab saya dah jaga waktu saya berkenalan. Sekali jumpa. Saya tak kata kena sekali, nak jumpa 2 kali, 2 kali. Jumpa dengan penuh tertibnya, dengan penuh adatnya, dengan penuh cara baiknya, dengan ada masyarakat dia, ucapan yang baiknya, supaya kita dengan semasa pertunangan dan perkenalan ini kita jaga syariat. Nanti Allah akan bagi keberkatan bagi kita kahwin. Ini masa sebelum kahwin, menggatek, miang, rombong, macam-macam lagi. Nanti kalau kita dah kahwin, saya rasa pasangan seperti inilah yang akan bermasalah. Yang akan parah kekeluargaan mereka kerana tidak ada barakah dan juga rahmah daripada Allah SWT. Kalau nak menggatai penuh, kabar ke Bait Muslim, kita gataikan secara syarak. Dan insya-Allah lah lepas ini untuk pengetahuan semua, pihak Isbah kita dah banyak kali bincang dan gerak dalam benda ini. Kita nak buat style betul, dapat je kabar ke mak ayah. Malah nak kabar senang-senang, nak bagi nasihat. Nasihat dia tak larang nasihat kan. Buat benda mengarut ni senang. Kalau rasa-rasa nak buat sebenarnya, kita pun geram juga, kita banyak kerja juga. Kabar ke mak ayah senang, biasa saya mak ayah. Buat benda mengarut dan sebagainya. Saya harap dengan moga-moga isu cinta tentang korban cinta ni, kalau sekadar nak korbankan cinta, nafsu mengarut kita pun tak sanggup. Nak korban mana untuk jual Islam? Nafsu pun dah tak sanggup. Bagaimana untuk kita berkorban lebih untuk Allah SWT? Semoga ucapan saya ini mengguris dan membentak hati-hati orang yang tidak takut ke Allah, supaya kembali dan takut serta tafakur betapa mereka begitu jauh dengan Allah, kerana Allah masih lagi membuka ruang untuk menerima kita. Dan semoga ucapan ataupun pengisian pada hari ini memberi manfaat kepada kita. Dan saya tahu tajuk ini begitu menerkam kawan-kawan. Kawan-kawan datang ramai. Cuba kalau buat ibadah sembelih korban, manfaat dan juga kaifiatnya, mampu orang datang. Tapi kalau korban cinta ni, Ustaz Nazrul pun semangat ramai. Lupa kalau kita kata, cara sudah datang. Dan fadilatnya serta sejarah. Nazrul kata saya nak raja lah apa semua. Tapi kata tajuk itu. Dan cinta ini boleh menyebabkan seorang yang macam mana haru tak jadi haru, betul tak? Ada banyak pemahaman kalau terkasar bahasa. Tapi moga-moga dengan cerita kita ini, kita akan nampak sepatutnya cinta kita kepada Allah dan Rasul, dengan maksud kalau kita mahu kasih benda Allah Rasul tak bagi, tolak apa yang kita nak, utamakan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Aku qali hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih pada Ustaz Hairul kerana merincikan lagi maksud ataupun apa kan yang dikatakan hendaki cinta sebenarnya dalam Islam itu. Jadi ada pada sahabat maksud tak termasuk kerana terfikirlah sama-sama dia kita. Maksud kita di sahabat-sahabat kita sebenarnya. Kita sekadar semua sekali insya-Allah. Kita pun ada dengar banyak punya cerita korban harta, korban jiwa, korban sebagainya. Jadi insya-Allah kita perlu amal tertugas pada ini untuk mengedarkan tabung untuk korbankan kewangan untuk lebih syariah dan syarah merah. Memang tidak jadi. Jadi kita kena praktikkan baru ingat. Jadi kita perlu amal untuk mengedarkan tabung-tabung yang telah disediakan dana syarah kita kurang. Jadi untuk memperingatkan masalah ini, tibalah kita di pandangan terakhir. InsyaAllah kita akan mendapat kesimpulan yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Fakri sekitar dalam 5 minit mengakhiri forum kita. Moga apa yang kita dapat ini menjadi bekalan kita untuk mendapatkan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fadhil Ustaz Majlis dan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kesimpulan yang apa yang telah diceritakan oleh kedua daripada tadi, anak-anak mengajak kita semua dia kita sama-sama hafal satu syair yang dinyatakan oleh seorang wanita di zaman Sayyidina Umar, ditinggalkan oleh suami dia Nabi 14. Ijtihad. Fa wallahi laula Allah takhsha awaqibahu la hurrika min hadha as-sarir jawab. Demi Allah, kalaulah aku tak takutkan kepada iqab Allah Subhanahu Wa Taala, nescaya akan bergoncanglah katil. Tepi katil ini akan bergoncang. Rindu dia kepada suami dia membuat-buat 4 bulan tinggalkan, lebih daripada 4 bulan tinggalkan. Macam mana katil bergoncang tu, tak payah cerita kat sini. Kalau Ustaz Nazrul pergi cerita, big mistake. Sebab dia tak kahwin. Saya mungkin tahu. Jadi sahabat-sahabat sekalian, walaupun kisah ni kita dengar dalam keadaan mungkin kita suka, tapi nak cakap manusia pada zaman sahabiat ataupun orang yang ada pada zaman Sayyidina Umar, betapa rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun cinta kepada suaminya tu membuat apa. Kalau aku tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini, nescaya katil ni pada malam ni akan bergoncang. Hafal syair itu baik-baik. Mana-mana akhwat nak keluar dating, mana-mana ikhwah nak keluar dating, nak buat apa kau, nak hantar mesej sayang tak sayang, ingat syair. Fa wallahi laula Allah takhsha awaqibahu la hurrika min hadha sari jawadibu. Kalaulah aku tak takutkan akibat yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada aku, nescaya akan bergoncang tepi katil pada. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum hubbillah. Sambung apa? Wallazina amanu ashaddu hubban. Sesungguhnya di antara manusia ada yang sanggup mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sekutu mereka, dan mereka memiliki kecintaan kepada sekutu ini sama dengan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ya orang mukmin lain dia apa? Wallazina amanu ashaddu hubban. Ulama kata cinta ni ada 3 al-hubbu al-ala, paling tinggi sekali cinta Allah dan Rasul, dan dia sanggup mengetepikan semua benda kerana cinta Allah dan Rasul, dan benda ni telah ditunjukkan oleh para sahabat dan sahabat. Yang kedua, cinta sesama keluarga ke, cinta kita kepada ta'akhi kita, cinta kita kepada anak kita, ini cinta yang wusta. Cinta ni tak salah, memang fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ini fitrah yang Allah bagi. La tabdila li kalimatillah. Cinta al-hubbul wusta. Dan cinta yang paling bawah sekali, cinta yang paling keji, cinta yang tidak ada nilai sikit pun di sisi pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada seorang wanita tanpa berlandaskan syarah. Ini cinta yang paling keji. Nak cinta biasa tak apa lah, tapi cinta sampai dating macam diceritakan oleh sahabat kita tadi, tak betul kan? Biar ada cara yang kita buat sehingga cinta kita itu menjadi daripada cinta yang paling bawah ni terangkat kepada cinta al-hubbul wusta. Cinta dua orang suami isteri. Ingat sahabat-sahabat sekalian, cinta kita kepada seorang wanita kerana didorong oleh nafsu cinta yang paling keji. Yang ulama kata, tak ada nilai pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buatlah cinta yang paling keji ini menjadi paling kurang pun cinta dia. Martabat yang kedua, kita guna dengan cara yang halal, dan kita menjadi cinta al-hubbul wusta baina zawji wa zawjah. Jadi itulah sahabat-sahabat sekalian, tidak ada ulasan panjang daripada saya. Minta maaf di atas segala kekurangan. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih kepada Ustaz kerana sudi membuat kesimpulan pada malam ini untuk forum kita yang tadi korban cinta satu intan dalam Islam. Ala kulli halnya, majlis sekali lagi menyebut. Majlis sekali lagi